Okay guys, baru-baru ni saya ada tengok satu podcast iaitu Fanid Livo punya podcast lah. So di interview bersama dengan Datuk Wira Amir Maidin, iaitu pengasas kepada Maidin. So ada satu point yang tertarik lah yang saya nak share dengan korang, iaitu dia share macam mana cara untuk korang membeli ataupun korang nak menjual sesuatu barang tu lah. So contohlah kalau korang nak ada satu barang tu korang nak jual, contoh beg ni kan, modal RM10, korang nak jual dengan harga RM19. So dia bukan habis kat situ je. So cara yang betulnya bila korang nak menjual barang, iaitu contoh harga dia modal RM10, korang jual dengan harga dia RM19. Tapi ada satu harga yang korang kena fikirkan, iaitu apa? Iaitu harga untuk clearance. Contohlah kalau tak jadi jual beg ni dengan harga 19, harga berapa yang korang nak jual? So korang boleh dapat tak point dia dekat situ? Jadi sama juga macam dalam life kita ni kan, kita sebagai ketua keluarga ataupun kita adalah breadwinner dalam family kita, setiap hari kita orang kata berusaha, kita lawan sakit kita lawan malas kita pergi kerja lah, orang kata untuk cari duit yang berkat lagi, halal lah kan. So kita pergi kerja, tapi itu je yang kita fikir, rutin kita. Okay, kita pergi kerja, okay, ujung bulan dapat duit, lepas tu kita bayar komitmen ataupun kita tambahlah segala aset yang kita nak kan. Tapi at the end kita tak fikir pun apa akan berlaku sekiranya sesuatu berlaku dekat kita. Sebab kita tahu mati itu pasti, dan sakit tu bila-bila je boleh sampai, kita pun tak boleh menjangkakan. So dua risiko ni yang kita tak pernah plan. So mulai sekarang bila korang dah tengok video ni, korang kena plan, jika suatu hari nanti ada apa-apa berlaku dekat aku, apa akan berlaku dekat family aku, apa akan berlaku dekat orang di bawah tanggungan aku. So korang boleh faham tak guys tu. Jadi kalau korang dapat sesuatu daripada video ni, jangan lupa follow akaun saya Aminuddin Takaful Advisor anda.